Apakah jenis broker forex yang berbeza? Dalam dunia perdagangan forex, terdapat beberapa jenis broker yang berbeza. Setiap jenis broker mempunyai ciri unik yang membezakannya, bergantung pada cara mereka melaksanakan pesanan dan menyediakan perkhidmatan kepada pedagang. Berikut adalah jenis broker forex utama. 1. Market Maker, MM. Dikenali sebagai Dealing Desk Broker. Membuat pasaran sendiri dan sering bertindak sebagai pihak lawan kepada pedagang. Menyediakan harga bid dan ask mereka sendiri. Keuntungan broker berasal daripada spread tetap atau komisen kecil. Spread tetap, sesuai untuk pedagang dengan modal kecil. Mudah untuk digunakan oleh pedagang baharu. 2. Electronic Communication Network, ECN. Tidak mempunyai dealing desk. Menyambungkan pedagang secara langsung ke penyedia kecairan, seperti bank atau pedagang besar lain. Spread sangat kecil atau berubah-ubah, keuntungan broker datang daripada komisen. Keterusan yang tinggi dan akses langsung ke pasaran. Sesuai untuk pedagang profesional dan mereka yang berdagang dalam volum besar. 3. Straight Through Processing, SDP. Seperti ECN, tiada dealing desk. Pesanan dihantar terus kepada penyedia kecairan tanpa campur tangan broker. Spread berubah-ubah dan lebih tinggi sedikit daripada ECN. 4. Hybrid Broker. Gabungan antara Market Maker dan SDP-ECN. Sesetengah pesanan dilaksanakan sebagai Market Maker, sementara pesanan lain dihantar ke penyedia kecairan. 5. Direct Market Access, DMA. Menyediakan akses terus ke pasaran dengan harga bid dan ask terbaik. Biasanya digunakan oleh pedagang institusi atau mereka dengan pengalaman yang tinggi. Keterusan harga dan akses kepada kecairan mendalam. Tiada manipulasi harga. Pastikan untuk menyemak regulasi, reputasi, dan sokongan pelanggan sebelum membuat keputusan. Terima kasih kerana menonton video ini.